Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Najla Dofwatul Ash binti Darita. Saya dari SK Atas Tol dengan kod TBA 3036. Hari ini saya akan mengajak anda semua untuk menyelami kisah mengharukan yang ada di dalam novel Hujan karya Terelie. Novel ini menceritakan tentang dua orang yang bertemu secara tidak sengaja oleh takdir. Mereka ialah Lail dan Esok. Mereka adalah korban dari tragedi gempa bumi dahsyat. Pertemuan pertama mereka adalah ketika Lail dan Esok sedang terkandas di lorong kereta api bawah tanah. Mereka berlarian bersama korban lainnya dan berjaya menemukan tangga darurat. Pada waktu itu, Lail sedang bersama ibunya, manakala Esok bersama 4 orang kakaknya. Tetapi nasib tidak berpihak kepada ibunya Lail kerana pada saat ingin menaiki tangga, terjadi gempa susulan yang menyebabkan tangan Lail dan ibunya terlepas. Ibu Lail langsung terjatuh dan meninggal di tempat. Manakala ayahnya pula meninggal dalam kejadian tsunami yang berlaku disebabkan oleh gempa bumi tersebut. Disebabkan oleh dua kejadian itu, Lail telah menjadi seorang anak yatim piatu. Manakala Esok adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. 4 orang kakaknya telah meninggal akibat gempa bumi tersebut. Pada masa yang sama, ibu Esok sedang berada dalam situasi buruk. Badannya tertindih oleh 2 rak, kakinya tersepit dan tidak dapat bergerak. Tetapi ibunya tetap selamat. Disebabkan oleh bencana itu, bumi telah banyak berubah kerana terjadi kerosakan yang sangat-sangat teruk. Lail dan Esok terpaksa untuk tinggal di tempat pemindahan bersama korban lainnya. Di tempat pemindahan, Esok menjadi seorang sukarelawan yang bertugas untuk menghantar maklumat dan dokumen-dokumen penting ke tempat pemindahan yang lain. Ini semua berlaku kerana bencana mengakibatkan semua alat perhubungan terputus. Setahun kemudian, Esok telah menjadi anak angkat dari seseorang yang berpengaruh. Esok telah diberikan perawatan dan pendidikan yang terbaik oleh keluarga itu. Manakala, Lail telah berpindah ke rumah anak-anak yatim. Di sana, Lail bertemu dengan Maryam. Mereka menjadi sahabat karib. Walaupun jarang bertemu dengan Esok, Lail tetap mengunjungi kedai kek milik ibu Esok bersama Maryam pada waktu lapang. Beberapa tahun kemudian, Lail dan Maryam mencuba untuk memberanikan diri mengikuti organisasi relawan. Beberapa bulan kemudian, mereka berdua berjaya untuk mengikuti kursus kejururawatan. Tidak lama kemudian, ramalan mengatakan bahawa akan terjadi kemarau panjang dan suhu panas akan meningkat. Pada masa yang sama, Esok telah berjaya menjadi profesor dan membuat kapal angkasa yang akan membawa sebahagian penduduk bumi ke ruang angkasa. Hanya sebahagian penduduk bumi sahaja yang dapat menaiki kapal itu dan Lail tidak memiliki kesempatan untuk menaikinya. Lail merasa kecewa kerana berfikir bahawa Esok telah pergi meninggalkannya. Lail berfikir bahawa sahabatnya tidak lagi mempedulikannya. Tanpa sepengetahuan Lail, Esok juga sebenarnya tidak ikut naik ke kapal itu dan memutuskan untuk tetap di bumi. Tidak lama kemudian, akhirnya takdir menemukan mereka kembali. Mereka pun menjalinkan persahabatan mereka semula. Beberapa tahun setelahnya, Lail dan Esok membuat keputusan untuk menikah dan tinggal di bumi bersama penduduk lainnya yang tidak ikut naik ke kapal. Maryam turut bahagia dengan sahabatnya itu. Pengajaran yang dapat kita ambil dari novel ini, pertama, kita perlulah menghargai arti persahabatan. Kedua, kejujuran dan kepercayaan dalam hubungan adalah sangat penting. Yang terakhir, arti cinta yang tulus seperti Lail dan Esok memiliki adalah sangat berharga. Saya sangat mencadangkan buku ini untuk mereka yang mementingkan persahabatan. Sekian, terima kasih.